Tanya soalan saya bikin markah lebih. Okey, saya nak tanya soalan. Berdasarkan gaya-gaya perundingan yang anda dah kaji, ada berapa semua gaya perundingan? Ada 5. Okey, which is the best to untuk menyelesaikan masalah rundingan? Kita kena guna gaya perundingan yang mana? Doktor dia kat Webex kata tak dengar apa. Tak dengar apa? Dah masuk effect. Dok dia pun tak dalam grup. WhatsApp. Tak apalah, kau je. Okay, kalau bagi saya compromising lah yang paling. Sebab kita macam, kalau dekat tempat kerja saya, kita akan bagi win-win situation lah. Maksudnya as a leader, takkanlah saya, dia orang je yang kena dengar cakap saya, but at least saya kena dengar cakap dia orang juga. Macam give and take lah, macam tu. Soalan lain? Kita tak nak markah lebih. Kita dah angkop dah. Terima kasih. Thank you.